Sukan berkuda bukan sekadar aktiviti riadah tetapi merupakan satu sukan yang kaya dengan nilai tradisi, disiplin dan kesihatan. Dari aspek perubatan, selain meningkatkan kekuatan fizikal dan keseimbangan tubuh, aktiviti ini turut memberi kesan positif kepada kesihatan mental dan juga emosi. Penjagaan kuda memerlukan perhatian dan kasih sayang. Bulu kuda perlu disikat secara berkala untuk memastikan kebersihan dan keselesaan haiwan ini. Kotoran pada badan dan kuku kaki juga harus dibersihkan bagi mengelakkan jangkitan serta memastikan pergerakan kuda kekal lancar dan sihat. Pemakanan kuda memainkan peranan penting dalam kesihatan dan prestasinya. Antara makanan utama ialah rumput kering, bijiran dan pelet khas yang mengandungi nutrien yang seimbang. Sebelum kita menunggang kuda, ada beberapa aspek yang perlu kita utamakan. Jadi antaranya ialah dari segi aspek keselamatan. Jadi antara peralatan yang perlu kita pakai ialah helmet dan juga head collar. Aktiviti menunggang kuda bukan sahaja memerlukan teknik yang betul, malah keseimbangan tubuh dan kawalan pergerakan juga sangat penting. Ia membantu menguatkan otot teras, memperbaiki postur badan serta meningkatkan koordinasi antara minda dan juga tubuh. Menunggang kuda bukanlah sekadar sukan yang memberi manfaat kepada kesihatan mental dan juga jiwa, tetapi ianya merupakan salah satu sukan sunnah. Rasulullah SAW sendiri bersabda, ajarlah anak-anak kamu menunggang kuda, memanah dan juga berenang.